Assalamualaikum, selamat pagi semua. Apa-apa, aku harap hampa semua sihat dan paling penting happy selalu. Terima kasih banyak sebab hampa masih lagi sudi datang jenguk, singgah tengok channel aku yang tak seberapa ni. Okey, hari ni dah masuk hari ke-7 kita puasa. Jadi memandangkan bulan puasa ni aku tak bercadang untuk buat kerja berat. Sebabnya aku takut nanti separuh jalan je puasa aku hari ni. So hari ni bila aku sampai lebih kurang dalam pukul 9.30 sekarang ni, dalam pukul 9.30 lebih kurang. Dan aku tengok kebun aku ni baru lepas hujan lah. So bila kata baru lepas hujan, aku cadang asalnya nak meracun, jadi KV dulu lah aku untuk meracun tu. Sebab kalau apa boleh tengok dekat sini, rumput bawah ni dia masih lagi ada kesan air hujan. Jadi kita biar dulu kesan-kesan tu dia kering, lepas tu baru kita cuba meracun lah. Jadi projek ni bila kata nak meracun awal pagi tak boleh. Dia aku duk fikir apa benda yang aku nak buat. Jadi sebelum kita buat kerja tu, jom kita tengok dulu keadaan dekat belah pondok kat bawah sana tu. Dan terus sampai ke hujung sana, tengok dia punya rumput macam mana. Kalau kata panjang, kemungkinan besar aku akan misi rumput dulu lah. Sebab apa, aku cuba nak elakkan supaya dia tak jadi semak balik macam dulu. Cuba maintain sikit-sikit setakat aku mampu. Sambil-sambil tu aku akan tanam sikit-sikit. Okey, jom kita turun bawah. Kita tengok macam mana keadaan rumput kat bawah sana pula. Alright. Okey, inilah dia keadaan kebun aku buat masa ni. Boleh tengok kawasan sini, kawasan sini belah kiri ni kawasan pokok yang dah lama aku tanam. Dan bila kita pusing belah sini, kawasan yang baru aku tanam. Pokok yang baru aku tanam ni kita tengok lagi. Kita tengok sama-sama lah, sama ada kita tengok sama ada dia masih hidup ataupun dah mati. So tak apa, kita abaikan dulu pasal pokok tu. Tengok sini ya. Hari tu aku dah meracun dengan keberadam. Sekarang ni dia dah naik balik sebab dah lama. Dan kita boleh tengok dekat bawah tu, dulu rumput dah mati, sekarang dia naik hijau balik. Jom kita turun bawah, kita tengok apa dah jadi kat bawah sana pula. Ok, sekarang aku dah dekat pondok. Dan kalau boleh tengok dekat kawasan pondok ni, rumput dah mula naik. Macam itu aku dah meracun dengan keberadam. Dah kering kan ni. Tapi sebab apa, dah lama dengan campur dengan hujan apa semua, dia naik balik lah. So kalau boleh tengok, macam ni lah keadaan dia. Ini memang tak boleh biar lah. Kalau kata kita biar lama, nanti jadi haru. Jangan sampai kita nak melintas, nak lalu kat sini pun takut. Itu dah akan jadi masalah besar. So ini rumput kat bawah ni. Dan kita tengok pula dekat kawasan bukit yang dah cuci, bangla tu cuci hari tu. Masih banyak lagi kawasan yang aku tak dapat masuk, tak dapat cuci. Contohnya macam dekat sini ya. Boleh tengok sini, ya, pusing. Kawasan lain aku dah ada sempat meracun, dan kawasan ni tak boleh meracun itu sebab hutan dia lebat sangat. Dan boleh tengok pusing lagi. Kawasan hujung sana tu, hujung ni, kawasan hujung ni memang aku tak masuk langsung lagi lepas dia cuci. Dan kawasan hari ni macam nak redah kawasan tu lah. Bukan apa, risau lah. Nanti lama-lama dia jadi hutan bandat balik, lagi haru. So kemudiannya aku plan aku, bila kata aku dapat cuci sikit, misi rumput sikit kat sana. Sambil-sambil tu bila kata keadaan panas sikit, rumput-rumput ni pun dah kaya, aku nak mula meracun dah. Sekurang-kurangnya belah sana dia pendek lah, itu je. Jadi kita tak takut nak masuk lepas ni. So jomlah, aku ingat aku nak ambil misi rumput tu. Kita try lalu belah sana. Ok, jom. Ok, nampak gayanya belum start lagi dah berpeluh. Semuanya gara-gara aku punya aku punya misi rumput tu tak nak hidup. Tak tahu apa punca dia. Dekat 30 minit 40 minit aku cuba hidup, dia tak nak hidup juga.
Dan sekarang ni baru alhamdulillah baru dia nak hidup. Jadi hangpa boleh tengok muka aku tak start buat kerja lagi dah berpeluh. Allahu Akbar. Tak apa, bagi dia panas dulu. Lepas tu kita cuba mission put dekat sana. Okey, aku rehat Zat. Bagi sejuk sikit badan, lepas tu aku nak sambung buat kerja. Alright. Okey, aku baru mission put kat kawasan ni. Tak besar mana pun. Okey, baru mission put kawasan ni. Dan sekarang ni halangan dia adalah ni lah. Boleh tengok sini. Sebab sini dia ada kayu pokok yang tumbang itu. Dan sebab kita lambat proses, rumput lagi panjang pada kayu yang tumbang. So dia akan jadi macam ni lah, nak masuk Ubin Bayah. So sekarang target aku boleh aku nak mission rumput sampai ke sana tu. Cuma macam aku cakap tadi, halangan yang ni, jadi aku cuba settlekan yang ni sikit. So semuanya aku boleh buat laluan untuk masuk ke sini. Allah Akbar. So aku rasa aku kena buat cepat sebelum matahari terik naik ke kepala. Sebelum aku hilang kawalan, aku nak settle benda ni. Dapat ini pun jadi lah. Mereka cakap banyak. Sebab datang pun, saja datang nak tengok kebun. Rindunya pasal, jadi aku datang juga. Jadi untuk ni aku cuba settle yang ni dulu. Ok, jom teman aku buat kerja. Okey, sekarang aku rehat Zat. Allah Akbar. Betul-betul penat betul-betul dah go. Betul lah orang kata bulan puasa, kalau boleh elakkan buat kerja-kerja berat macam ni, baik kita elakkan lah. Macam aku pun hampir-hampir tak tahan, tapi sebab tu aku kena ambil angin. Jadi kalau teruk sangat, aku akan terjun sungai pula untuk cool down badan. So kenapa boleh tengok kat belakang ni? Sekejap. Allah Akbar. Okey, ini adalah kayu-kayu semak yang halang jalan tadi. Aku dah kumpul setempat supaya nanti senang proses aku nak bakar. Kan cuma tinggal satu sebatang pokok je lagi. Aku nak kena settlekan. Lepas tu aku akan masuk dengan mesin rumput pula. Benar terpaksa buat bukan kata aku suka-suka nak buat. Terpaksa buat. Sebabnya kawasan ni memang aku tak sempat. Aku tak sempat nak tengok. Jadi sebelum dia jadi semak, sebelum aku tak boleh masuk, jadi aku kena buatlah dulu sikit-sikit setakat mana yang mampu. Allah Akbar, sedapnya angin. Allah Akbar. Okay, jadi aku rehat Zat sebab betul-betul penat. Nanti aku sambung lain. Sikit lagi. Alright.
Okay, aku baru je selesai mandi dan aku berjaya sejukkan badan sikit. Untuk makluman apa, sekarang dah pukul 11.45 pagi. Dan kalau apa boleh tengok belakang aku ni, panas terik ya. Jadi untuk hari ni, lepas aku pick up panjang masa mandi tadi tu, sambil mandi aku termenung kan, aku duduk pick up rasa sama ada aku nak teruskan kerja ataupun aku stop kat sini dulu. Jadi keputusan yang aku dapat dalam memenangkan sekarang ni bulan puasa, jadi aku rasa tak perlulah aku paksa diri. Kalau aku paksa diri, aku rasa kejap lagi je, tunggu sejam lagi aku akan lebuh. Sebab aku bukannya hebat mana pun, sama agak macam apa, bila kata larat tak tahan sangat tu, nak tak nak aku akan buka puasa jugalah. Tapi untuk elak benda macam tu jadi, aku ambil keputusan cukuplah kerja yang aku buat tadi. Tapi macam mana pun sebelum balik, aku nak singgah dekat atas tu, aku nak pasang balik timer yang hari tu. So sebelum video ni selesai, jom aku buat apa, kita naik atas, kita pasang timer untuk pokok-pokok yang dah besar. Alright, jom teman aku, itu je last. Alright. Okay, minta maaf banyak sebabnya tadi aku tak perasan bateri handphone ni dia mati sat. Dan lepas aku perasan baru aku tahu kata tadi video tadi penyambungan ni dia dah terberhenti. So untuk ni aku minta maaf banyak, benda luar kawalan aku, jadi memang aku tak nak kata apa. So balik pada cerita dia, aku dah buat penyambungan dekat solenoid valve dan dekat sini juga aku dah buat penyambungan daripada main pipe. Mana main pipe daripada atas sana tu. Okey ni. Dan main sini T ni untuk aku buang angin. Dan T ni dia akan pergi pada tu stop cord tu untuk aku buang angin. Kalau kata ada apa-apa masalah, situ tempat aku buang angin. Dan daripada T ni dia terus masuk pada solenoid valve dan penyambungan dia macam biasa. Okay.